Dalam 2-3 hari ni, asyik FYP Tom Yum tumis viral dalam TikTok sis ni. Sampai orang sanggup beratur panjang-panjang. Jadi sis pun cubalah masak sendiri. Masya Allah, memang sedap. Nak pergi ke Perak macam jauh sangat. Ni sis kongsikan cara buat versi homemade. Panaskan minyak, masukkan bahan-bahan yang sudah diketuk seperti bawang merah kecil, lengkuas, bawang putih, serai, akar ketumbar dan daun limau perut. Masakkan lebih kurang dalam 2-3 minit. Bolehlah kita masukkan cili padi merah yang telah diketuk. Masak lagi sehingga dia menjadi garing. Bolehlah kita masukkan air. Masukkan pes tom yum. Ikutlah nak pakai pes apa. Saya suka pakai pes ini. Kacau sebati. Kemudian masukkan sos ikan. Sos ikan ni kalau kita letak banyak dia lagi sedap. Masukkan bawang holland yang telah dipotong. Garam secukup rasa. Dan juga Thai chili paste. Kacau sebati dan bagi masak sehingga dia mendidih. Barulah kita masukkan ayam, udang, mushroom ni nak masuk mushroom apa-apa pun boleh, terserah. Dan akhir sekali masukkan susu cair. Bila dah betul-betul dah mendidih, barulah sis masukkan sotong. Masak selama 1 hingga 2 minit. Tutup api, baru letak cherry tomato dan jus limau nipis. Dah siap, inilah hasilnya. Jangan lupa cuba semua.